Assalamualaikum dan hai, saya Wawa dari Mama Child, platform sokongan ibu-ibu berpantang dan menyusu. Hari ini, saya nak kongsikan satu topik penting. Kenapa ramai ibu menyusu cepat lesu ataupun cepat sangat penat? Jika anda rasa cepat letih walaupun tak buat kerja berat, video ni untuk anda. Secara saintifik, menyusu badan membakar antara 500 ke 700 sehari. Ianya macam kita buat senaman ringan berjam-jam. Dan bila badan ibu tak cukup air, zat besi ataupun protein, tubuh akan cepat flat. Hormon prolaktin dan juga oksitoksin mempengaruhi emosi dan tenaga kita. Saya nak ceritakan sikit tentang satu pengalaman ibu yang saya jaga masa di dalam pantang. Baru bersalin anak nombor 2. Menyusu siang, malam tapi selalu rasa pening, menggigil dan emosi pun tak stabil. Bila kami semak pemakanannya, dia cuma sempat makan biskut dan air kosong je. Tak cukup nutrien langsung kan? Banyak ibu sangat letih tu normal. Padahal badan tengah minta tolong. Saya untuk tips-tips yang Wawa bagi ni moga-moga memberi manfaat kepada ibu-ibu yang tengah menyusu, tengah dalam pantang, tengah struggle untuk menjaga seorang bayi. Yang pertama, minum air secukupnya, termasuk air herba seperti kurma merah, halba ataupun longan. Nombor 2, pastikan ambil protein dalam setiap hidangan seperti ayam, ikan, telur dan ke kacang. Yang ketiga, rehat ikut fasa bayi. Bila bayi tidur, cubalah pejamkan mata walaupun sekejap. Lagi satu, jangan terlalu push diri sebab badan ibu ni adalah kilang susu. Kalau tak jaga, production pun terjejas. Jika anda suka tips ini, follow Mama Child untuk lebih banyak pengkongsian. Jangan lupa join support group kami, tempat ibu-ibu menyusu boleh luah, belajar dan recharge semangat. Kalau bermanfaat, kongsikan video ini kepada ibu-ibu yang lain. Kita kena sama-sama kuat.